Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ni saya telah buat beberapa video mengenai isu perluasan pencen. Saya sentuh tentang undang-undang yang ada dalam Perlembagaan Persekutuan, dalam Akta. Juga saya terangkan macam mana formula dia nak diaplikasikan. Juga tentang isu ketidakadilan kerajaan apabila menunaikan hak pencen hakim-hakim saja dan masih mengenepikan kita, dan adalah yang lain-lain. Juga saya ada sentuh sikit tentang SSPA 2024, tapi kali ini saya nak sentuh dengan lebih mendalam isu pencen SSPA 2024. Jadi soalan yang setiap pesara patut tanya pada dirinya ialah, adakah pencen SSPA 2024 saya menepati undang-undang pencen? Jawapan pendeknya adalah tidak. Okey. Selepas ni saya akan terangkan dengan lebih jelas, insya-Allah. Baik, saya paparkan contoh simulasi pengiraan bagi seorang staf sarjan yang telah diedarkan oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran dululah. Okey, saya nak bawa perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada asas perkiraan mereka. Jadi faktor utama yang mereka ambil yang menjadi asas adalah grade dan gaji akhir bersamaan SSM 2012. Tahun 2012 punya SSM. Jadi faktor ni diambil seterusnya dalam pengiraan gaji akhir bersamaan 2024 yang mana diambil untuk dikira lah. Angka ni tak penting lagi sebab kita nak tengok prinsip dia. Jadi dari sini jumlah yang dapat ni dia akan masuk pula dalam pengiraan penyelesaian pencen berdasarkan gaji akhir bersamaan 2024. Ni gaji akhir bersamaan dimasukkan dalam pengiraan. Jadi adakah ini menepati formula dalam Peraturan-Peraturan Angkatan Tetap 1982? Untuk mengetahui sama ada kaedah pengiraan JEF menepati atau tidak Undang-Undang Perluasan Pencen, kita kena kembali balik pada formula yang ada dalam PPAT 1982. Okey, ni tadi untuk staf sarjan, maka pencen perkhidmatan bagi askar-askar, dia punya kaedah dia 1/504 kali bilangan bulan perkhidmatan diakui tertakluk kepada tidak lebih daripada 252 bulan dan kali gaji bersamaan yang akhir diterima. Jadi takrifan gaji bersamaan yang akhir diterima ni paling penting. Kita akan tengok selepas ni. Gaji bersamaan yang akhir diterima artinya gaji yang anggota itu terima. Terima ni tertinggal, typo. Jika ia bersara atau mati di bawah skil gaji semasa. Skil gaji semasa pula artinya skil gaji terbaru sekali yang terpakai bagi angkatan tetap hasil daripada satu penyemakan gaji yang dibuat oleh kerajaan. Jadi hari ini skil gaji semasa adalah SSPA 2024. Jadi maksud sini adalah gaji yang anggota itu jika ia bersara atau mati di bawah skil gaji SSPA 2024. Jadi macam saya kena bayangkan seolah-olah saya bersara semalam dan pencen yang saya akan terima adalah dikira berdasarkan gaji SSPA 2024. Kita lihat kembali contoh simulasi pengiraan oleh JEF. Cara pengiraan gaji akhir bersamaan 2024. JEF ambil gaji akhir bersamaan pada SSM 2012. Jelas ini adalah bersalahan dengan formula dalam PPAT 1982. Sepatutnya gaji akhir bersamaan mereka terus ambil dari skil gaji 2024. Tidak boleh menyandarkan kiraan kepada SSM 2012. Ini adalah salah. Saya akan besarkan bahagian ini untuk lihat dengan lebih jelas. Jadi dalam kaedah pengiraan JEF ni,
Sebenarnya yang boleh pakai hanya formula ni lah. 1/504 kali tempoh perkhidmatan kali gaji akhir bersamaan. Dan gaji akhir bersamaan ni mesti diambil daripada skil gaji SSPA 2024. Bukan macam ni, diambil daripada skil gaji SSM 2012. Dan juga ada ditambah PKKP ni. Sebenarnya ni tak boleh, ni bukan dalam formula. Jadi kalau buat cara macam ni memang jelas salah. Ni walaupun ni kaedah perkiraan yang ditunjuk oleh Jabatan Hak Ehwal Veteran, tapi untuk JPA pun sama, untuk pesara awam. Dia punya formula pun macam ni juga. Jadi jelas kaedah yang mereka gunakan adalah salah. Untuk kita lihat perbezaan amount pencen jika dikira mengikut kaedah JEF berbanding dengan amount pencen yang dikira mengikut Undang-Undang Pencen dalam PPAT 1982. Kita ambil contoh seorang pegawai waran 1. Ni gaji di grade beliau adalah ZA 14050 bersamaan dengan pangkat pegawai waran 1, dan PT beliau iaitu peringkat dan tangga gaji iaitu P2 T7 T07. PT ni adalah peringkat dan tangga gaji yang mana saya telah terangkan dalam video yang lebih awal lah. Boleh lihat dalam YouTube channel saya. Dan beliau ni tarikh tamat perkhidmatan pada 12 November 2004. Okey, dari penyata pencen tahun 2024 beliau, pada bulan November beliau dapat 2,118 dan 42 sen. Dan kenaikan pada bulan Disember iaitu 2,254 dan 74 sen. Jadi Disember ni adalah mula kuat kuasanya SSPA 2024. Jadi beliau dapat pencen berdasarkan kiraan JEF yang merujuk kepada SSM 2012. Hasilnya adalah kenaikan sebanyak 136 dan 43 sen. Iaitu sebanyak 6.4% sahaja. Okey, untuk mendapatkan amount pencen yang sebenar jika kiraan ataupun kaedah mengikuti Undang-Undang Pencen dalam PPAT 1982, sebelum kita dapat kira, kita kena bentuk skil gaji 2024 daripada jadual gaji minimum maksimum yang diberikan daripada JPA kepada ATM. Dalam ni dia cuma ada gaji minimum dan maksimum dan kadar KGT iaitu kenaikan gaji tahunan. Maknanya di sini untuk beliau seorang pegawai waran 1, kita construct dulu gaji minimum di T1 T1 4,600 dan seterusnya T2 ataupun tangga gaji 2, tangga gaji 3, T2, T3, T4 seterusnya tambah 200 setiap tahun. Maka kita akan dapat satu skil gaji untuk beliau. Jika nak buat untuk pangkat-pangkat yang lain, kena buatlah, kan? Jadi selepas ni saya akan tunjuk skil gaji yang terbentuk daripada sini. Inilah skil gaji ataupun jadual gaji dalam bentuk matriks yang kita susun daripada jadual gaji maksimum dan minimum tadi. Beliau pegawai waran 1 P2 T7 band 5. Okey, ni pegawai waran 1 band 5. Sekarang ni tidak ada P1, P2, P3 lagi. Telah dimasukkan pada tahun 2013. Dan sekarang hanya ada P saja. Jadi untuk beliau P2 T7 ni jadi P T7. Maka gaji akhir bersamaan di P T7 adalah 5,800. Amount 5,800 ni lah yang kena masuk dalam formula peralasan pencen pada bahagian akhir iaitu gaji akhir bersamaan. 1/504 kali jumlah bulan berkhidmat kali
gaji akhir bersamaan. Jadi ni patut 5,800 ni. Angka dia. Okey, saya susun balik dua kaedah kiraan yang berbeza, iaitu satunya kaedah kiraan daripada Jeff dan keduanya kaedah kiraan jika ikut formula PPAT 1982. Okey, kaedah kiraan Jeff ni dari penyata pencen beliau, iaitu pengeluaran 1 tadi tu. Pada bulan November beliau dapat 2,118 dan 42 sen. Bila tiba Disember 2024, apabila SSPA 2024 dikuatkuasakan, beliau terima 2,254 dan 76 sen, iaitu kenaikan sebanyak 136 dan 43 sen. 6.4% kenaikan dia. Dan bahagian ni pula adalah jika formula PPAT 1982 digunakan. Yang ini adalah formula pelarasan pencen mengikut undang-undang. Pada bulan November dia dapat 2,118 dan 42 sen. Dan bulan Disember jika formula undang-undang pencen diikut sepenuhnya, maka dia akan dapat 3,072, iaitu kenaikan sebanyak RM954 dan 20 sen, iaitu kenaikan sebanyak 45%. Jadi beza 45% kalau ikut formula undang-undang pencen dengan 6.4% kalau tak ikut formula undang-undang pencen. Jadi jelas ini adalah satu perbezaan yang ketara. Jika penggunaan formula pelarasan PPAT 1982 kami ini salah, pihak berwajib patut ataupun perlu tunjukkan di mana salahnya. Jika betul, pihak berwajib perlu membuat pengiraan pelarasan yang betul serta-merta pada semua veteran yang berpencen sebelum 2013, bukan tunggu keputusan mahkamah tetapi kemudian buat rayuan demi rayuan. Jadi jelas pada kita bahawa untuk SSPA 2024 ni, kerajaan masih tidak gunakan undang-undang pencen yang sebenar dalam mengira pencen yang kita patut dapat. Jadi adakah kita akan duduk diam berpeluh tebuh? Tidak, tuan-tuan. Jika tidak ada usaha untuk berubah, maka pasti perubahan tidak akan datang. Jadi kami harap kepada semua pesara dan juga rakyat Malaysia, kami mahukan anda turun bersama kami di dataran merdeka. Tuntut supaya kerajaan kembalikan hak pelarasan pencen yang sebenar kita. Pada Sabtu 31 Mei ni, jam 8 pagi. Jadi insya-Allah kita jumpa di sana semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.